Assalamualaikum, good morning semua. So hari ni 25 hari bulan Februari. So kita beberapa hari lagi kita nak masuk bulan Ramadan. So aku ambil cuti hari ni semata-mata untuk pergi ride ke Lemang Tok Ki. Okay, kita ride solo je, tenang-tenang gitu. Okay, let's go. Okay, by the way aku baru tukar tayar. And then aku baru tukar rantai. Sebab tu dah berbunyi dah, memang dah lama tak tukar. So alhamdulillah, mari kita bergerak. Sekarang aku dah sampai dekat BHP Karak. So tadi berhenti tak ambil paku pun sebab aku rasa dah dekat je pun nak pergi Lemang Tok Ki ni, takut kenyang sangat. Okey, sekejap aku sedang dulu sampai Karak dah. Ramai orang sebab hari biasa kan. Okay, so basically aku dah sampai dekat Lemang Tok Ki. Belakang ni brother-brother ni semua nak ambil gambar sebenarnya. So kita bagi dia orang ambil gambar. Kita pergi makan dulu, okay? Let's go. Okay, so kita pergi Lemang Tok Ki. Solo je tau. Saya parking sini. Saya parking di sini saja. Debu-debu motor saya. Masuk sini boleh, masuk sana pun boleh. Ikut korang, aku bawa kau lalu sini lah. Hari ni tak ramai sangat sebab hari biasa kan. Ni main entrance lah. Lepas tu aku terus bawa pergi tempat order. So hari Senin dia tutup. Okay, bawa pergi tempat Lemang. Ni dia orang semua. Tak tahu tu Lemang dia. So kalau nak order dekat sini. Sorry ya. Boleh order kat sini. Ambil je. Jangan tu ambil je. Ni tempat ayam bakar. Lepas tu korang bayar dekat sini. Halo. Oh sorry, maafkan saya langgar awak. Saya langgar orang. Then kita tempat duduk kat sini. Tu makanan aku dah ada sebenarnya, nampak tak? Makanan aku semua dah ada. Jadi ni aku nak bawa korang jalan dulu lah ke belakang sana. So ni tempat kambing bakar. Bawa kambing bakar dia. Abang ni buat. Sana tu tempat buah-buahan. Sini tempat nasi ayam. Sini tempat air balang, sini tempat waffle. Tapi mostly yang situ dengan situ korang kena bayar cash. Kalau air yang dekat sini ni ada murtabak juga, murtabak. Kalau kat sini kau order boleh guna QR. Okay. Ni ada ulam-ulam. Ni gulai kawah. Ikan patin. Tu nasi campur lah. Dan itu saja.
So basically itu saja. Mari kita makan. Tapi kena basuh tangan dulu kalau nak makan. Okay, kita nak orang kata nak breakdown apa yang menu kita makan hari ni. So of course lah aku nak merasa lemang dia. And then kita ada nasi putih, udang goreng kunyit dengan sotong sambal. And then ini ayam bakar dia dengan air asam. Okay. Aku sebenarnya kalau lemang ni aku suka bahagian kepala dia tau. Tapi ni macam kepala kot, macam lah kot. Okay. Let's makan. Okay, sekarang hari hujan. Aku nak janda baik ni sebenarnya. Tapi disebabkan hujan tu janda baik. Tu signboard janda baik. Nampak kan? Yang oren-oren tu. Disebabkan hujan, tadi aku berposing kat sana nasib baik. Aku dah posing dulu. Lepas tu aku berteduh lah kat sini untuk hujan. Ni hujan lalu je sebenarnya ni. And aku rasa sebabkan luar tu jam, orang ramai shortcut lalu sini kot. Banyak kereta lah. Nak ambil gambar pun susah. Sebab terhalang oleh kereta-kereta yang pusing kan. So aku ingat aku nak lepak dulu dekat Kopi Ladang. Lepas tu tengoklah kalau tak hujan nak tengok sungai kan. Lepas tu kita balik. Kita berada di Kopi Ladang. Hujan guys, hujan. Dan saya makan lagi char kway teow, Kopi Ladang, ais kosong, hot chocolate. Tada! Okey, kita dah letak stiker kita kat situ. 25 bulan 2 2025. Kau berlagak pandai, sengih-sengih macam sang kedai. Mulut mungil rupanya murai, sibuk nak ikut perangai syaitan. Biar berlubang terlebih subang, biar sumbing jangan kau sumbang. Jangan